Johor Darul Tazim JDT tidak berjaya mendapatkan 3 mata berharga selepas tewas 0-2 kepada kelab Australia, Melbourne City di Stadium Melbourne Rectangular, dalam Liga Juara-Juara Asia Elite Akli. Impian JDT untuk meraih 3 kemenangan berturut-turut dalam Akli dihancurkan oleh dua ubi muda yang menjaringkan gol, iaitu Max Caputo dan pemain gantian, Medin Memeti apabila cemerlang melakukan debutnya di pentas tertinggi Asia itu. Ia satu keputusan mengejutkan buat Harimau Selatan yang menyenaraikan pemain berkualiti termasuk 3 pemain tempatan iaitu Nacho Mendes, Afiq Fazal dan Natzo Insa sebagai ketua pasukan. Barisan bintang import pula ialah Raul Para, Eddie Israfilov, Antonio Glaude, Jonathan Silva, Oscar Arribas, Jairo, Bersun da Silva serta penjaga gol iaitu Andoni Zubiauri. Di antara semua pemain yang diturunkan, nama Zubiaruri menjadi topik bualan apabila ada penyokong membandingkan persembahannya dengan penjaga gol tempatan, Shihan Hazmi. Ketika perlawanan tewas kepada wakil Australia berkenaan, penjaga gol import dari Sepanyol itu hanya diberikan rating sebanyak 7.0 selepas membiarkan JDT dibolosi 2 gol. Manakala, Shihan pula diberikan rating sebanyak 8.2 selepas berjaya memastikan pintu gol pasukan tidak bolos ketika menentang Machida Zelvia FC di Stadium Sultan Ibrahim pada 30 September. Lebih membanggakan pemain kelahiran Kubang Kerian, Kelantan itu apabila berjaya menafikan 6 percubaan berbahaya skuad kendalian gol Kuroda sekaligus membolehkan Harimau Selatan mengutip satu mata. Detik paling kritikal sudah tentu berdepan situasi sepakan penalti yang dihadiahkan kepada Machida Zelvia dan Shihan perlu berdepan Yuki Soma namun sepakan pemain itu sekadar menggegarkan tiang kiri pintu gol dan melantun keluar. Kecemerlangan Shihan dan prestasi kurang memuaskan dari Zubiauri membuat penyokong beranggapan penjaga gol Harimau Malaya itu akan diberi kepercayaan beraksi lebih banyak di Akli. Secara perbandingan, Zubiaruri sudah tampil dalam 6 perlawanan setakat ini dengan 4 daripadanya ialah aksi Akli. Manakala, Shihan pula diberi kepercayaan bermain dalam 15 perlawanan dan 9 daripadanya adalah aksi Liga Super. Seperti apa yang kita tahu, intensiti tinggi pemain dalam skuad JDT itu sangat vital, sehingga dalam sebuah perlawanan yang dianggap menjadi punca kekalahan biasanya masuk daftar keluar dari JDT. Mungkinkah penampilan pemain dari Sepanyol itu bakal berakhir di JDT? Menarik kita nantikan. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.